Kursus ini telah pun dimulakan sejak daripada tahun 1982 lagi bagi isteri, menteri-menteri dan timbalan-timbalan menteri setelah diputuskan dalam mesyuarat kabinet bahawa isteri pemimpin-pemimpin perlu mempunyai pengetahuan dalam hal ehwal jentera pentadbiran kerajaan juga. Pengetahuan am seperti pengucapan awam, komunikasi berkesan, menangani stres serta penggunaan media sosial dalam mendekati masyarakat juga telah pun dibincangkan. Saya kerap menyatakan bahawa sebagai isteri wakil rakyat, kita sentiasa perlu prihatin terhadap denyut nadi masyarakat setempat, khususnya kaum wanita. Dengan sedemikian, barulah kita dapat memahami keluh kesah dan keperluan mereka. Dalam usaha kita menabur khidmat bakti kepada masyarakat, kita tidak perlu ambil kira atau memikirkan sangat tentang komen maupun fitnah yang dilemparkan oleh khususnya parti pembangkang. Dah nama pun pembangkang, jadi mereka akan sentiasa membangkang kepada apa jua usaha yang kita lakukan. Mereka akan sentiasalah membangkang dan pembangkang tidak akan bersetuju jauh sekali memuji usaha-usaha kita walaupun ianya baik dan mendatangkan manfaat kepada masyarakat seluruhnya.